Tuan-tuan tahu tak, hari ni sebenarnya bukan orang kaya je boleh menyimpan emas 999.9 ni, tapi seorang suri rumah pun boleh menyimpan emas juga tuan-tuan. Tapi macam mana? Saya akan ajar kepada tuan-tuan macam mana seorang suri rumah pun boleh menyimpan emas di public gold tuan-tuan. Tengok video ni sampai habis. Tuan-tuan, contohlah ini kita kata sebagai Mak Bedah. Ni Mak Bedah suri rumah. Baik, ni dia punya suami lah, Pak Mail. Baik, Pak Mail ni kerja setiap kali bulan dia pun bagi 300 dekat Mak Bedah ni. 300 yang Mak Bedah ada ni, 200 dia belanja. 100 yang dia dapat ni janganlah dia belanjakan dekat benda lain pula tuan-tuan, tapi disimpan ke dalam bentuk emas 999. Sebab apa tuan-tuan? Hari ini di public gold, walaupun dengan RM100 saja kita dah pun boleh memulakan simpanan emas public gold tuan-tuan. Jadi baik dia simpan emas tuan-tuan, daripada dia belanjakan RM100 ni, simpan dalam bentuk emas. Apabila emas ni ada, boleh dijadikan sebagai simpanan untuk tolong suami kalau ada masalah. Jadi kalau nak bantu suami, nak bahagiakan suami, nak simpan simpanan untuk suami, alihkan sedikit daripada simpanan yang suami bagi ke dalam bentuk emas 999. Di Seabed Biru sekarang, saya akan ajar kepada tuan-tuan macam mana cara kita nak menabung emas di public gold. Seorang suri rumah pun boleh tuan-tuan.